Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين waj'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Alhamdulillah, syukur pada Allah di atas izin dan kurniaan Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kita menyambung semula muzakarah kitab kita, iaitu kitab Penawar bagi Hati dan kitab Safinatul Najah pada muka surat 17. Muka surat 17 baris yang ke-10 daripada bawah. Baris yang ke-10 daripada bawah. Qala mu'allifu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daril amin. Bermula mensyukurkan, ini anggota memelihara daripada yang diharamkan seperti zina dan liwat, dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isteri. Dia kata bermula mensyukurkan ini anggota. Ini anggota, yakni anggota faras. Anggota faras ni merujuk kepada kemaluan. Faras bukan alat, tetapi merujuk kepada kemaluan. Mensyukuri selepas daripada yang kita bincang sebelum daripada ni, iaitu kelebihan-kelebihan dan tujuan-tujuan serta manfaat yang kita akan dapat bila mana Allah Ta'ala memberikan kepada kita anggota faras. Antaranya ialah mendapat anak yang soleh. Seperti mana dia datangkan hadis, apabila mati anak Adam, terputuskan amalan kecuali 3. Antaranya ialah waladis salihi yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan dia. Jadi anak yang soleh itu merupakan satu kenikmatan daripada Allah, satu nikmat. Jadi maknanya manfaat, di antara manfaat kemaluan tersebut iaitu mendapat anak yang soleh. Dan disebut, dia kata bermula mensyukurkan ini anggota. Kan selepas ni kita memahami manfaat-manfaat yang dapat kita ambil daripada faras ini, di antara perkara yang perlu kita syukurkan ialah memelihara daripada yang diharamkan. Yakni memelihara daripada mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Maknanya mengerjakan perkara yang diharamkan. Seperti mana? Seperti zina. Zina ialah perkara yang haram. Zina adalah persetubuhan yang tidak sah. Sebenarnya laki-laki dan perempuan yang tidak sah, ikatan dia disebut sebagai zina. Selain daripada isteri dan suami, ataupun dengan jariah, dengan hamba, maka disebut sebagai zina. Dan liwat ini seperti mana kaum bilik homoseksual, begitu juga sama juga seperti mana dengan lesbian dan sebagainya. Dan disebut zina dan liwat di antara dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Cuma khilaf di kalangan para ulama di antara zina dengan membunuh, yang mana satu lebih besar.
Zina tu memang dosa besar, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Cuma zina dengan membunuh itu mana lagi besar. Dan membunuh dengan maknanya dengan tidak ada hak. Dengan makna membunuh dengan tidak sebenar. Dan disebut dan mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jarinya. Kan, itu apa itu? Kan, itu apa dengan dia punya nasihat baru. Jarinya. Kan. Dia jatuh tu bukan jarinya, jariyahnya. Kan, jarinya jeng. Jadi hukum lain. Jariyahnya. Jariyah ni dengan makna hamba. Kan, hamba. Maknanya dan dia pernah mencegahkan, memelihara daripada mengerjakan, yakni mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariyahnya. Kan, lain daripada isterinya dan jariyahnya. Lain daripada isterinya, maknanya kalau isteri dia yang mengeluarkan ataupun jariyah dia yang mengeluarkan, dia tidak menjadi suatu masalah. Dia tidak haram pada ketika itulah, waktu dia mengeluarkan dengan sengaja. Kan, kalau mengeluarkan dengan tangan dia haram. Kan, ataupun dia gunakan cara-cara lain mengeluarkan dengan sengaja, haram juga. Itu tuan-tuan, haram. Cuma khilaf di kalangan ulama, adakah itu termasuk dosa kecil ataupun dosa besar. Itu. Ataupun maknanya ialah mafhum mukhalafahnya. Kan, khilaf dia maknanya isterinya, iaitu begitu juga mengeluarkan air mani itu dengan tangan suaminya. Sama. Kan, maknanya ataupun isteri yang mengeluarkan suami, suami yang mengeluarkan isteri. Ini air mani cakap benar. Ini nampak ilmu tuan-tuan. Maknanya ialah dia tidak menjadi satu kesalahan. Sebab tu bagi kalulah suami tu, isteri dia sedang haid, dia nak setubuh tak boleh. Maka dia boleh minta kepada maknanya isteri supaya buat mana onani ataupun mengeluarkan. Maknanya pada ketika itu dia dibolehkan. Jima tak boleh, haram. Waktu jima, waktu mana isteri dalam keadaan haid, tak boleh. Jadi mengeluarkan, maknanya mengeluarkan air mani itu dia makna dibolehkan. Itu pandai-pandai lah tuan-tuan. Itu tuan. Kalau selain daripada tu, kan kawan dia ke sepupu ke apa semua sekali, selain daripada isteri dan jariyahnya, haram. Jariyah ni tidak ada dah sama sekarang. Jariyah, orang gaji bukan jariyah. Orang gaji jariyah. Kan, orang gaji bukan jariyah. Sebab jariyah ni ialah hamba ni, kita milik dia, memiliki dia. Bila milik dia, maknanya kita boleh guna dia. Kan, boleh suruh dia dan boleh guna dia. Hamba ni dia bekerja dengan tidak ada gaji. Tapi hamba ni dia mesti layan dengan baik. Kan, sekarang ni sudah tidak ada lagi hamba. Kan, itu. Dan memelihara faras daripada yang syubhat, yakni daripada perkara yang syubhat, seperti mana jima' pada nikah yang batal. Jima' pada nikah yang batal ni syubhat. Syubhat dia kait jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu. Kalaulah dia tidak taklid dengan pandangan yang kata bahawa pernikahan itu tidak sah, kan, maknanya dia tidak bertaklid bahawa pernikahan itu sah, maka pernikahan itu haram. Maka jima' juga haram. Dia bukan syubhat. Sebagai contoh yang kita bagi ialah dalam mazhab Syafi'i, rukun nikahnya ada 5. Suami, isteri, wali, saksi, kemudian akad. Dan 5. Maknanya ialah kalaulah dia maknanya ada wali tapi tidak ada 2 orang saksi yang adil, maka perkahwinan itu tidak sah.
Kalaulah tiba-tiba dia berkahwin tu, lalu dia berpegang kepada pandangan, bertaklid dengan pandangan bahawa kalau tidak ada saksi pun sah. Lalu dia berkahwin tu dengan tidak ada saksi kerana berpegang, bertaklid dengan satu pandangan yang menyatakan bahawa berkahwin dengan tidak ada saksi itu sah. Kalau dia tidak berpegang dengan pandangan tadi, maka perkahwinan itu haram. Tapi disebabkan dia berpegang dengan pandangan itu tadi, perkahwinan tadi dikira sebagai perkahwinan yang syubhah, ataupun perkara maknanya pada nikah yang batal. Jadi maknanya nak dihukumkan sebagai zina tak boleh. Kan, lalu kalau dia bernikah tadi, kan, kemudian dia melakukan persetubuhan, maka nak dihukum sebagai zina tak boleh. Sebab dia syubhat, sebab dia berpegang kepada suatu pandangan bahawa maknanya tidak ada saksi pun sah dia punya nikah dia. Itu tuan. Jadi di maknanya perkara tersebut juga dilarang lah, kan, kena elakkan. Dan jika tiada, nescaya adalah ia haram, bukan syubhah. Dan jika tiada ia bertaklid dengan pandangan tadi, maka ia adalah dikira sebagai pernikahan itu haram. Kan, mana persetubuhan jima itu haram, bukan lagi syubhah. Itu. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Ini dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat yang kelima. Walladzina hum li furujihim hafizun. Erti daripada ayat ini, dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu. Akan maknanya sekalian, maknanya di antara sifat-sifat orang yang berjaya yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, antaranya ialah sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu. Maknanya orang yang memelihara faraj mereka, kemaluan mereka daripada melakukan perkara yang maksiat, maka dia termasuk di kalangan orang mukmin yang berjaya. Itu tuan-tuan. Kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan, dan sahaya yang mereka itu yang perempuan, maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Tiada dicela, yakni tiada dikatakan bahawa melakukan perkara yang jahat. Itu tu. Jadi fahamlah bahawa disebut dalam apa yang dia nak sebut ialah maknanya cara kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ialah memelihara faraj kita daripada melakukan perkara yang haram seperti zina, liwat, dan mengeluarkan air mani dengan sengaja dengan tangan kita ataupun dalam seumpama dia, selain daripada tangan jariah ataupun isteri kita. Begitu juga memelihara daripada perkara-perkara syubhat, seperti mana jima pada nikah yang batal. Ini syubhat, pernikahan itu syubhat. Itu tuan. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna memelihara faraj itu melainkan dengan memelihara mata. Kan, nak melihara faraj itu dia tidak akan dapat dilaksanakan melainkan seseorang itu memelihara mata dia. Kan, sebab bila pelihara mata itu dia akan dapat memelihara faraj dia. Kan, sebab tu dia punya asal ataupun dia punya punca kepada maksiat yang lebih besar ialah bermula daripada mata. Sebab tu Islam dia minta kepada kita supaya menjaga pandangan. Ya. Kerana bila kita menjaga pandangan, seseorang tu, laki-laki tu, bila dia jaga pandangan, dia akan melihat bahawa isteri dia saja yang comel. Ya. Kalau dia tengok orang lain, kan dia akan buat perbandingan. Kan, sebab wanita ni tuan-tuan, kan, dia tak ada manusia ni comel sempurna. Manusia tu comel tak ada, laki-laki ataupun wanita. Dia ada part yang dia kurang, mesti ada. Tuan-tuan ambillah ratu cantik ke apa semua sekali, dia akan ada part kekurangan dia, bahagian kekurangan dia tu ada.
Kan, saya ingat waktu sekolah dulu. Kan, waktu zaman sekolah dulu kan, kawan saya sebut, dia kata, kalaulah kamu ni nak jangan bagi minat kepada seorang pelajar perempuan, dia kata, kamu tengok di mana huduh dia. Oh, tengok mana comel dia. Kan, tengok di mana huduh dia. Contohnya dalam kelas cakap lembut. Kan, cakap lembut, tuan comel, itu macam. Tapi jalan macam kebau, contohnya. Maknanya tak comel juga. Kan, kamu tengok jalan dia macam kebau. Tak minat aku, jalan macam kebau. Padahal memang manusia ni tidak ada yang sempurna. Kan, kalau contohnya kita tengok belakang, jalan tu comel. Jalan comel, tengok paling muka, comel juga muka. Tapi suara garau. Kan? Woi, kalah mak ayah kita. Macam suara ayah aku tu. Kan, contohnya. Jadi kalah juga. Kan, nampak tengok kepada di mana silap ataupun di mana kekurangan wanita tersebut. Kan, bila kita tengok benda-benda tu, maka kita takkan minat kepada wanita. Itu tips lah. Kan, waktu sekolah dulu. Kan, maklum sekolah menengah ni, tuan-tuan. Saya sekolah menengah ni sekolah harap. Bila sekolah harap ni, dia ada kelas yang campur, ada yang kelas yang tak campur. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tak campur. Kan, kelas laki-laki, ada kelas perempuan. Masuk tingkatan 4, kelas campur, tuan-tuan. Oh, kelas campur ni dia jadi culture shock. Dia jadi shock sendiri. Kita duduk depan tu, kita duduk rasa bahawa orang duduk tengok kita. Kan, padahal orang tak tengok pun kita. Kan, dia buat dia punya kedudukan tu. Laki-laki duduk depan, perempuan duduk belakang. Kita ni, maknanya saya ni duduk di barisan kedua. Belakang tu perempuan. Kan, kita nak bergerak pun takut. Kan, nak minum air pun takut orang tengok kita. Padahal orang tak tengok pun kita. Kan, orang tak tengok pun nak sebut culture shock tu. Kan, seminggu dalam kelas, 2 minggu dalam kelas senyap. Masing-masing jaga. Masuk bulan kedua, bising macam biasa. Ini nak sebut bahawa Islam dia suruh kepada kita supaya menjaga pandangan, supaya kita ni bila tengok isteri kita yang halal, kita tengok dia saja yang comel, yang naik kita tak tengok. Kan? Jadi kecantikan tu kita hanya tengok mana dia seorang saja. Jadi bila kita tengok dia seorang saja, daripada muda sampai ketua kita akan nampak comel. Tapi bila mana kita keluar daripada rumah kita, tengok di hadapan rumah kita, tiba-tiba kan pakai comel, maka kita akan bandingkan dengan isteri kita akan jadi kuduh. Isteri kita ni, kita mana duduk sebatang, mana tidur sebatang, duduk serumah. Waktu mana dia tidur, kan dia macam-macam, waktu makan sebagainya, kita kenal dia macam mana. Tak ada orang tuan-tuan yang bangun tidur comel, tak ada. Tak ada. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kan, tak ada orang yang mana duduk di rumah, kan dia punya make up dia tebal semua, tak ada. Kan, yang kita tengok di luar tu ialah keadaan dia di luar. Kita tak tengok keadaan dia di rumah. Ini tuan-tuan. Sebab tu kita maknanya diminta supaya menjaga pandangan. Laki-laki menjaga pandangan, wanita juga menjaga pandangan. Kan, sebab dia akan buat perbandingan. Bila buat perbandingan dia bahaya. Bila lagi hari ni kita maknanya bila kerja terlibat di luar. Kan, terlibat di luar, tambah pula ialah bekerja dengan bila bekerja di luar ni, kan naik lift sekali, turun ataupun pergi makan sekali dan sebagainya. Benda-benda ni yang akan menyebabkan kita maknanya terjerumus ataupun jadi minat kepada orang lain. Itu tuan-tuan. Dia fitnah bagi kaum laki-laki ni adalah wanita. Ini fitnah yang paling besar sekali. Wanita kan bila mana dia dapat suami, dia tak carilah suami lain. Biasa ni. Dia minat pinggan makuk pula. Dia pergi for semua sekali. Oh ni comel pinggan makuk, nak satu set ni last tahun ni last. Kan kita pun belilah, apalah last. Bulan depan pergi pula last pula. Kan memang wanita ni memang dia minat pinggan makuk. Kan laki-laki tak ada, maknanya tak minat pinggan makuk. Kita ni asalkan makan nasi buku dalam getah pun boleh makan kita.
Kan, maknanya macam tu. Tapi laki-laki ni dia minat kepada wanita. Sebab tu Islam ni dia bagi kebenaran supaya boleh kahwin 4. Kan, ada yang maknanya cuma dalam Islam ni, kan, dalam bab poligami ni tuan-tuan, dia boleh suruh bahawa jangan kahwin lebih daripada 1. Cuma yang menjadi kebimbangan ialah jangan kita menafikan hukum syarak. Jangan kata bahawa Islam ni tak adil, suruh kahwin 4, jangan. Sebab itu dia akan, bila kita mempertikaikan agama, akan merosakkan kehidupan kita. Kan? Hukum boleh, cuma dapat buat tak dapat buat tu soalan. Itu tuan-tuan. Tapi saya percayalah orang Melayu kita ni tak berani, jangan risau. Jangan risau. Dia nak saja, dia tak berani. Yang bahaya sekali bila yang senyap tu yang bahaya. Yang kalau bising nak kahwin 2 tu jangan risau, dia tak kahwin. Dia bercakap saja. Tapi yang senyap tu, itu bahaya sikit. Kan? Sebab tu kata ustaz-ustaz ni bahaya sebab dia senyap. Senyap. Kahwin 2 ustaz. Kahwin 2. Itu ustaz-ustaz lah. Itu bahaya. Sebab tu ustaz-ustaz ni, saya pun terpalit sekali. Isteri kata, ustaz-ustaz ni bahaya, ustaz-ustaz ni kahwin 2. Lah, kan ustaz mesti ada. Kan dia bebah dia kahwin 2. Kan dia bebah. Dia baloi ada kahwin 2. Kan ada orang tu dekat dengan rumah saya, dia boleh simpan kahwin 2 daripada muda sampai tua. Kan isteri dia duduk di Kelantan, dia bekerja di Putrajaya. Mana isteri dia tak tahu. Sampai anak besar. Kan ini hebat lah. Kan bukan hebat sebab mana isteri dia duduk di Kelantan, dia balik hujung minggu saja. Itu boleh buat lah. Kan? Itu tuan-tuan kena jaga sendiri lah. Kan? Baik, jangan marah, jangan marah sebab ilmu, jangan marah. Saya berani ni isteri tak ada. Sebab ada Kelantan. Kalau mah kecil. Dikata melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Siapa? Selain daripada adik-beradik kita, mak ayah kita, kan, isteri kita. Selain daripada tu, maka haram dilihat. Yang mudahnya ialah yang sah nikah, semuanya haram dilihat. Yang sah nikah. Sepupu sah nikah, maka haram dilihat. Kan? Itu. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Dia jaga mata, kemudian dia kena jaga hati tersebut. Kan? Jaga sebab hati ni bila ingat lama dia akan jadi angau, tuan. Sebab tu dia kena jaga juga amanah hati tersebut. Dan memelihara perut daripada memakan yang syubhat. Memakan syubhat, yakni memakan perkara-perkara yang tidak jelas halal dan haram dia. Sebab memakan perkara yang syubhat ini, dia akan menguatkan nafsu seseorang tersebut. Dan daripada bersangatan kenyang. Dia kenyang tidak menjadi masalah, tapi bila bersangatan kenyang, itu yang masalah. Dan bila bersangatan kenyang, dia akan memberikan kekuatan ataupun dia memberikan kekuatan kepada nafsu tersebut. Ini dia susah nak jaga. Sebab tu Islam ni dia makan sebelum, bila makan maknanya kita makan, bila lapar berhenti sebelum kenyang. Kalau kita buat macam tu tuan-tuan, insya-Allah kan stamina kita akan jadi kuat. Kan? Ada orang sebut Tun Mahathir kan. Umur berapa dah? 94 ke 90. Di antara amalan dia ialah dia makan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ni hebat dia. Kan? Sehingga dia boleh ceramah 3 jam tanpa henti. Dia boleh berdiri tuan-tuan. Kan saya ni ceramah pun kena duduk. Kan lemah, umur 30 baru. Kan nak sebut ialah bagaimana kan pemakanan tersebut. Sikit. Kerana yang demikian itu menyeru kepada zina yang adalah sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama. Kemudian daripada kufur
kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Maknanya selepas daripada kufur dengan membunuh orang, zina adalah di antara sebesar-besar dosa dia. Kenapa zina ni besar? Kan dia kerana dia boleh memutuskan nasab. Kan bila berzina dia memutuskan nasab. Anak yang lahir daripada anak zina tersebut dia tidak boleh dibinkan kepada si bapa. Dan dia tidak ada hak kepada si bapa tersebut. Maknanya bapa tu nak jadi wali tak boleh. Nak mewarisi harta tak boleh. Kan nak binkan nama dia tak boleh. Cuma adalah di kalangan para ulama dia buat maknanya dia buat satu trik yang sebut, maknanya nak binkan nama bapa tak boleh, tapi sebut nama, contohnya Ali, nama anak dia Ali, maknanya nama ayah dia Abu. Jadi kalau nak sebut, nak letak nama Ali bin Abu tak boleh. Sebab nak bibinkan, nak dinisbahkan kepada bapa tak boleh. Tapi kalau letak Ali Abu boleh. Macam tu je lah. Kan Ali Abu. Tapi kalau Ali bin Abu tak boleh. Kan kalaulah dari sudut nak jadi wali, kan kalau anak perempuan dia kena guna wali hakim. Kalaulah harta pusaka, maknanya si ayah tu dia kena wasiat ataupun dia kena hibah. Itu dia akan guna kaedah-kaedah sebab itu. Sebab maknanya besar dia punya kesan dia. Kan kesan dia besar. Kerana anak luar nikah ni ramai sekarang ramai banyak. Kan disebut dalam satu kajian dia kata dalam setiap jam tu ada 2 kes. Daripada tahun 2002 sehingga 2009 lebih kurang ada 70,000 kes anak luar nikah. Ramai banyak. 2009 sampai 2018 mungkin bertambah lagi lah. Ini di antara dia kalaulah banyak sampai 70 sampai lebih 100,000 ini menjadi satu masalah. Itu yang didaftarkan tuan-tuan. Sebab tu nak dibinkan. Itu menjadi makna tidak dibenarkan. Cuma ada khilaf lah. Kan letakkan kalau anak tu kurang 6 bulan, 7 bulan sebagainya, itu perbahasan para ulama lah. Yang saya tak berani nak sebut. Dan yang disebut oleh para ulama kita yang kaum yang masyhurnya ialah apabila anak tersebut walaupun tempoh perkahwinan dan sebagainya, bila anak tu bukan anak dia ataupun anak tu anak dia tapi di luar pernikahan, anak tu anak luar nikah. Itu maka dia tidak boleh dibinkan dan mewarisi dan sebagainya. Itu tuan-tuan. Baik. Telah berfirman Allah Ta'ala, wallazina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wallahu a'lam. Di situ. Termasuk pada tanya kedua. Baru ni bila ruku iman dah bila? Dah. Pasal yang ketiga. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi dzal alamin ya rabbal alamin. Faslun ay hadha fasl. Fasal ini adalah satu fasal. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makna la ilaha illallah iaitu tidak ada benda ma'budun, benda yang berhak disembah fil wujudi, dalam wujud ini, kewujudan ini, illallah, kecuali daripada Allah. Ini makna dia sebut, dia kata makna la ilaha illallah. Kan kalau kita terjemah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu terjemah. Apa makna yang sebenar yang dikehendaki dengan perkataan la ilaha illallah? Kerana ilahun itu dengan makna ma'budun bihaqqin. Ma'budun bihaqqin iaitu yang berhak disembah. Dan dia berbeza dengan Rabbun. Rabbun ni ialah Tuhan yang menjadikan. Dia punya maksud Rabbun tu sendiri ialah Tuhan yang menjadikan, yang mentadbir alam ini. Itu Rabbun. Bila sebut ilahun dengan makna Tuhan juga,
Tetapi maksud ilahu sendiri ialah yang berhak disembah. Dari sebab tu dia gantikan, dia kata la ma'budu bihaqqin, dengan mana tidak ada yang berhak disembah fil wujudi, dalam kewujudan ini, illallah, kecuali daripada Allah. Maknanya yang kita menafikan dalam perkataan la ilaha illallah itu bukan menafikan Tuhan, tetapi menafikan tidak ada benda yang berhak, zat yang berhak kita sembah kecuali Allah. Dan kalau kita menafikan tidak ada Tuhan, ya, sebab ada orang yang menganggap bahawa pokok tu Tuhan, berhala tu Tuhan, langit bumi ada setengah, maknanya sembah batu tu, api tu Tuhan. Maknanya kita tak menafikan benda tersebut sebab ada orang yang menganggap itu sebagai Tuhan. Yang kita nafikan ialah Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah. Kan? Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Kan? Matahari tak layak disembah. Pokok tak layak disembah. Api tak layak disembah. Berhala tidak layak disembah. Yang layak disembah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu maksudnya. Maksud daripada la ilaha illallah. Maknanya apabila mula-mula dia nafi tadi, kan, bila mula-mula dia nafi la ilaha, tidak ada yang layak disembah, Allah masuk ke tidak pada waktu tersebut? Tak masuk lagi. Kan? Kemudian barulah dia mendatangkan kepada maknanya perkataan isbat tadi, kecuali Allah. Kan? Itu sebagai contoh macam inilah. Kan? Contoh ada orang datang rumah kita, kan, dia datang jual batu permata. Kan, kita pun tengok batu permata dia, kita tanya, batu permata zamrud ada tidak? Dia pun cari, dia kata batu permata zamrud. Dia ada sebiji saja batu permata zamrud warna hijau. Dia pegang dalam tangan dia kata, tidak ada batu permata zamrud dengan saya kecuali satu ni je. Maknanya memang satu tu je, batu permata zamrud. Kan? Waktu mana dia nafikan tidak ada batu permata, adakah masuk yang satu ni? Tak masuk. Kan? Bila dia sebut kecuali satu ni saja, barulah dia nak sebut memang satu ni saja. Yang lain tak ada lah. Ya, itu nak sebut. Dia sama. Dia sebab tu perkataan bahasa Arab ni, dia membawa maksud yang mendalam. Kan? Sebagai contoh, dia perkataan la ilaha illallah ni, dia bagi contoh macam ni. Contohnya, isteri itu dia tanya suami. Dia kata, dia tanya abang sayang tak? Maknanya abang sayang ke tidak pada saya? Lalu suami jawab, abang sayang kepada kamu, sayang sangat-sangat. Kamu. Yang kedua, bila suami tu, mana isteri tu tanya, abang sayang ke tidak pada saya? Suami jawab, dia kata, tidak ada orang yang abang sayang kecuali kamu. Beza tuan-tuan. Yang pertama tadi, walaupun suami dia kata sayang sangat-sangat, abang sayang kepada kamu sangat-sangat, tapi jiran sebelah abang sayang juga. Dia tak sebut lah macam tu. Tidak, kena buyuk lah. Wali kamu. Nak sebut, bila dia sebut sayang tu, mungkin ada lagi orang yang dia sayang. Tapi bila dia sebut tidak ada orang yang abang sayang kecuali kamu, memang dia seorang saja yang sayang. Itu. Ini maknanya dia punya bahasa dia, tak mudah faham kan. Waktu tanya tu hati-hati lah tuan. Laki-laki ni dia banyak spell kan. Baik. Itu maknanya macam tu lah. Kan, dia kata ma'budun bihaqqi, tidak ada Tuhan yang layak disembah yang sebenar fil wujudi, dalam kewujudan ini, illallah, kecuali Allah. Baik. Kita masuk pada fasa yang keempat. Faslun ay hadha faslun. Alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda bagi balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fi zakari wa unsa. Sempurna 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan dan perempuan. 15 tahun. 15 tahun ni mengikut tahun Hijrah. Kan, tahun Qamariyah.
kan, bukan tahun Masih kan. Cukup 15 tahun ni tuan-tuan, sekiranya dia tidak datang haid dan tidak datang mimpi. Mimpi itu adalah mimpi yang mengeluarkan air mani kan. Ini maknanya ialah dia maknanya dalam masa 15 tahun tu tak datang apa-apa. Kalau haid pun tak datang, mimpi pun tak datang. Bila cukup 15 tahun mengikut dia punya kalender Qamariyah, kalender Hijrah, cukup saja 15 tahun, maka dia sekira sebagai balik. Sebab tu dia kena tanda. Bila anak lahir tu, dia kena tanda. Sebab tahun Masih dengan tahun Hijrah ni, tahun Hijrah, dia punya Hijrah dia lebih tua kan, berbanding daripada tahun Masih kan. Contohnya saya tahun ni dia tahun 31 kan, mana 31 tahun. Mungkin tahun Hijrah saya dekat 32 ataupun 33. Dia bertambah. Ya, itu tuan-tuan. Jadi alamat balik ni, kita tengok alamat balik dulu. Cuma sebelum kita masuk perbahasannya. Yang kedua dia kata wa ihtilamu fi zakari wa unsa li tis'i sinina, dan bermimpi kan, bermimpi hal ihtila al muallimu fi zakari wa unsa wal muradu huna al imna'u ay khurujul mani. Mana bermimpi itu lah dengan makna mimpi yang mengeluarkan mani kan. Yang pahamlah bila mimpi itu keluar mani pada laki-laki dan wanita, sama laki-laki ataupun wanita yang bermimpi tadi yang keluar mani, litis sinina ay ba'di tis'i sinina kan, maknanya selepas daripada umur 9 tahun kan, tahun Hijrah lah, tahun Hijrah. Kalau selepas daripada dia bermimpi tu umur 9 tahun lah, maka dia dikira sebagai mukallaf. Dia dikira sebagai balik, dia wajib semayang, semua dosa yang dia buat dia tanggung sendiri. Semua benda kalau dia mati dalam keadaan dia tidak mengenal Allah, dosa besar. Walaupun umur dia 9 tahun. 9 tahun ni sekarang darjah 3 lah. Darjah 3. Darjah 3. Budak lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda bagi balik ni, wal haidu ay khurujul haid kan, keluar haid fil unza bagi pada seorang wanita litis sinina ay minal umri. Maknanya keluar haid pada wanita tadi, perempuan, seorang perempuan, maknanya pada umur 9 tahun daripada umur dia. Ulama kata ialah 9 tahun tadi, tahun yang Hijrah, atau mana 9 tahun ataupun yang hampir-hampir nak 9 tahun. Contohnya ada 15 hari lagi nak 9 tahun. Kalau lalu keluar haid, maka dia dikira sebagai balik. Bukan kata dia kena cukup-cukup 9 tahun, tapi 15 hari ke bawah kan, nak dekat dengan 9 tahun kemudian keluar darah haid, maka dia dikira sebagai balik. Kan, kalau cukup-cukup mana cukup syarat lah dia punya darah haid tersebut. Darah haid ni syarat dia yang pertama, darah tersebut mesti darah yang keluar selama 24 jam. Tempoh maknanya paling sikit darah haid 24 jam. Paling lama darah haid 15 hari 15 malam. Itu paling lama. Kalau darah tu keluar hanya 10 jam, maknanya dia tidak dikira sebagai darah haid. Kalau keluar darah haid tersebut selama, maknanya contohnya 24 jam keluar, mana dia dikira sebagai darah haid. Sebagai contoh, dia keluar hari pertama 10 jam, hari kedua 10 jam, hari yang ketiga 10 jam, 10, 10, 10, kemudian 30 kan. Kemudian hari keempat berhenti kan. Bila campur tu jadi 30. Bila 30 cukup sekurang-kurangnya, maka 3 hari tadi adalah darah haid. Itu dia punya perkiraan. Dia akan ada perkiraan dalam bab mana fasa yang keberapa nanti kita akan belajar lah. Dan belajar ni untuk anak-anak kan. Sebab kita ketua keluarga, dia kena belajar untuk anak-anak kan. Setengah orang tu dia tak tahu
Kan bila isteri dia tanya dia, tak tahu dan dalam apa. Try Google. Try Google. Oh, memang Google macam Google. Cek Google. Itu. Semua benda nak Google kan. Nak pergi mall pun Google, nak makan mana pun Google, kan nak balik kampung pun Google, semua Google. Itu. Alim Google ni kan. Kita sebut. Syah besar. Saya nak sebut bahawa 3 tanda ni kalau ada pada seseorang laki-laki ataupun perempuan tersebut, mana dia dikira sebagai baligh. 2 tanda bagi laki-laki, 3 tanda bagi perempuan. Nah, dalam 3 tanda ni, 3 tanda tu perempuan, 2 tanda antara tu adalah laki-laki. Baik. Ini di antara baligh, tanda-tanda baligh, kan, tanda baligh. Dia baligh ni termasuk di kalangan mukallaf. Kan, dia tak bincang berkenaan dengan mukallaf, tapi dia sebut alamatul bulugh, mana tanda-tanda baligh. Kan, baligh ni salah satu daripada syarat mukallaf. Syarat mukallaf ni tak silap dia ada 5. Yang pertama, syarat mukallaf dia mesti berakal. Kan? Maknanya orang yang gila dia tidak dikira sebagai mukallaf. Kalau contohnya dia gila pada umur 20, bawah 20 tersebut itulah yang akan dikira. Kalau dia tak sembahyang, dia buat dosa, maknanya 19 tahun bawah, maknanya bawah tu dia akan dikira sebagai maknanya dosa pahala. Yang kedua ialah baligh. Ini tanda mukallaf. Yang ketiga ialah sihat panca indera untuk menerima Islam. Sihat panca indera dia, kan, dia boleh terima Islam. Maknanya sihat panca indera tersebut dengan kalau kita ajar dia tentang Islam, dia boleh faham. Kan, contohnya dia ni bisu saja, dia boleh melihat, kita boleh ajar dia, maka dia dikira sebagai mukallaf. Kalau dia tu tuli saja, ataupun dia buta saja tapi dia dengar, maka dia dikira sebagai mukallaf. Tapi kalau tu dia tu buta, pada masa yang sama tuli, bisu, maka dia tidak dikira sebagai mukallaf sebab tidak ada saluran nak ajar dia. Itu nak faham. Itu ni syarat-syarat mukallaf. Yang keempat ialah datang seru, kan, sampai seru kepada sesuatu golongan tadi. Kalau dia duduk jauh dalam hutan tak sampai seru, maka dia tidak dikira sebagai mukallaf. Itu di antara syarat-syarat mukallaf. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa? Ya. Boleh aku setakat tu. Dan setakat tu saja. Lepas ni kita akan masuk faslun hazal faslun syurutul ijza'il hajar tsamaniyah. Itu bab istinja. Bab istinja. Istinja dengan menggunakan batu. Ini dia panjang sikit. Jadi sebab tu kita berhati-hati. Jadi wallahu a'lam wa ilmu fa'atam. Rabbana zalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lam yanfa'na ma kana wa anna wa la tanfa'na subhanaka wa ta'ala subhanaka wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam.